Waladdah. Waladdah. Bukan waladdah. Waladdah kita guna makhraj huruf dal. Hmm. Kita guna hujung lidah. Kita tebalkan huruf dal dah. Jadi kesalahan dekat situ. Yatufu alaihim. Yatu. Bukan yatu. Yatu dah jadi huruf ta. Dah tukar sifat dah tu. Paling tinggi. Tinggi. Rendah. Paling tinggi. Itbaq. Itbaq. Kedua tertinggi adalah isti'la. Yang rendah. Rendah istifal. Infitah dan tak boleh kata infitah sebab infitah pun ada huruf isti'la. Jadi kita katakan kat sini huruf istifal sahaja. Sebab apa? Ada huruf infitah yang berada dalam isti'la. Jadi itbaq, isti'la, istifal. Dan ini turutan tebal. Tebal, paling tebal, paling tinggi, tinggi, tebal dan juga nipis.